pasal jangan jadi mangsa penipuan skema yang berkenaan dengan SARA. Sekarang ni mulai 1 April hari itu, kerajaan telah meluaskan penerima sunangan asas rahmah SARA meningkat hampir 8 kali ganda. Ini tuan-tuan JPTTP Komite Madani kenapalah kepada orang ramai. Dulu sebelum ni kita penerima SARA ni kalau sebelum ni kita bagi kepada penerima dikasih yang bantuan barang-barang rumah ke ni. Dari RM1.9 hanya kepada penerima dikasih. Penerima dikasih ni maksudnya miskin juga lah yang data di bawah ICU punya. Jadi sekarang ni keadaan dah meluaskan penerima tu. Sebelum ni penerima yang SARA ni hanya 700,000. Sekarang dah jadi 5.4 juta penerima. Ramailah. Lebih 8 kali ganda penerima sedia ada. Ini adalah dalam keputusan penerima tadi ni daripada kalangan penerima STR sedia ada. Jadi di sini pun ada penerima STR kan. Jadi kalau nak semak hanya dekat page My Kasih. Kalau tuan-tuan ada telefon di sini, boleh bersama-sama saya pergi search Google, pergi dekat page My Kasih. Kita tengok My Kasih. My sini okey ke tak? My Kasih. Okey. My Kasih. Ni. My Kasih. Ini guna handphone. Boleh buka sini My Kasih. Ni dia ada kat sini. Semak kalian. Ini sahaja satu-satunya page rasmi. Semakan rasmi dan confirm yang betulnya adalah dekat page My Kasih. Ini kat handphone share tu adalah skema. Semakan status masukkan je dekat pengenalan. Kalau tuan-tuan memang penerima STR, boleh semak lah. Kalau tak terima STR, tak buat permohonan untuk STR, tak boleh semak, memang tak ada lah. Ini hanya kepada pengenalan kena berkongsi maklumat dengan Komite Madani. Tapi saya tak merujuk pada Komite Madani lah. Merujuk pada semua lah. Masyarakat kampung. Jadi berkenaan dengan jangan jadi mangsa penipuan skema. Untuk makluman tuan-tuan, kalau skema ni sebenarnya di bawah polis lah. Tapi info ni umum, semua kena ambil tahu lah. Jadi kalau skema, apa saja perbuatan yang menipu bagi tujuan untuk kepentingan dia. Jadi sekarang ni viral sangat-sangat selalu lah ni. Dia ada banyak jenis. Pencurian data peribadi, penyamaran melalui panggilan telefon, kemudian scam barang, e-dagang tadi. Beli lain, dapat barang lain. Tapi pencurian data peribadi lah. Untuk data peribadi ni tuan-tuan dan puan-puan, sekarang selalu dalam Telegram dan juga WhatsApp. Kadang-kadang dalam grup lah. Selalu dah sekarang ni, grup sangat. Grup sekolah anak, grup kampung. Dia selalu duk share link semak bantuan kerajaan. 200 lah, 100 lah, 50 lah. Tolong lah saya pakai kat sini. Jangan link tu. Kalau dapat isi tu, tolong hadam je. Kalau boleh, kalau kata siapa-siapa ini dalam grup tu, tak jarang dia jadi isi nampak ni. Adalah seorang daripada ahli grup tadi hantar link semak bantuan kerajaan RM300. Sila sebarkan untuk manfaat semua. Klik ni. Saya dah dapat dia letak lebih gambar. Anak-anak boleh masuk ada tu. Tolong Pak Lah boleh. Kalau lah Pak Lah admin. Orang yang kata terima kasih admin juga. Boleh no accept sebentar ni. Sebab saya memang kita dah confirm dah. Orang yang send tu dia kena hack dia punya account. Contoh kata WhatsApp tadi. Account WhatsApp dia tu dah kena hack. Dia scammer tadi. Jadi dia guna nombor telefon yang kawan tu. Dia akan copy semua list kontak yang dia ada. Kalau dia akan dekat itu kan. Dia akan ambil yang terus. Sebab kadang-kadang individu dia akan senang-senang. Dia akan hantar individu. Dia akan copy forward tu. Dia akan forward kepada grup-grup yang lain. Yang mana adalah list kontak orang yang ada tadi. Jadi kalau tuan-tuan, ini ada satu skema lah apa dia ni. Kita kalau perasan ayat yang ikut, dia bukan ayat hasil lagi yang formal. Kadang-kadang kalau kita baca, kadang-kadang kita ada SARA satu pasal jangan jadi mangsa penipuan skema. Yang berkenaan dengan SARA, sekarang ni mulai 1 April hari itu, kerajaan telah meluaskan penerima sunangan asas rahmah SARA
meningkat hampir 8 kali ganda. Ini tuan-tuan lah, JPKT Komite Madani kena sampailah kepada orang ramai. Dulu sebelum ni kita penerima SARA ni kalau sebelum ni kita bagi kepada penerima dikasih. Yang bantuan barang-barang rumah tadi ni. Boleh RM1.9 hanya kepada penerima dikasih. Penerima dikasih ni maksudnya mesti keluar lah. Yang data di bawah ICU punya. Jadi sekarang ni keadaan dah seluaskan penerima tu. Sebelum ni penerima yang SARA ni hanya 700,000. Sekarang dah jadi 5.4 juta penerima. Ramailah. Lebih 8 kali ganda penerima sedia ada. Ini adalah dalam kebutuhan dalam penerima tadi ni daripada kalangan penerima STR sedia ada. Jadi di sini pun ada penerima STR kan. Jadi kalau nak semak hanya dekat page My Kasih. Kalau tuan-tuan ada telefon di sini, boleh bersama-sama saya pergi search Google, pergi dekat page My Kasih. Kita tengok My Kasih. My sini okey ke tak? My Kasih. Okey. My Kasih. Ni. My Kasih. Ni guna handphone. Boleh buka sini My Kasih. Ni dia ada kat sini. Semak kalian. Ini sahaja satu-satunya page rasmi. Semakan rasmi dan confirm yang betulnya adalah dekat page My Kasih. Ini kalian perlu share tu adalah semakan status masukkan je dekat pengenalan. Kalau tuan-tuan memang penerima STR, boleh semak lah. Kalau tak terima STR, tak buat permohonan untuk STR, tak boleh semak, memang tak ada lah. Ini hanya kepada